الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب من الله على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق
مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله مولانا العظيم. Demikianlah 4 ayat yang ke-89 hingga kepada 92. Semuanya 4 ayat. Masih lagi Allah Ta'ala duk sifat, duk royak perangai-perangai orang kafir Yahudi. Kerana mereka ini dia tahu sangat apa yang ada di dalam kitab Taurat dia, hingga apabila lah timbul dibangkitkan Nabi kita, sedangkan Nabi kita ada sebut dalam kitab Taurat tu, manakala bangkit mari tak percaya. Hak itulah dia duk ubah kitab dia tu kitab Taurat. Ni sambungnya daripada hak dulu, ayat-ayat dulu belum daripada ni tu. Pada kata walaqad ataina Musal kitab, hingga siapa ke sini ni. Ini sebagai sambung firman Allah Ta'ala, walamma ja'ahum kitabum min indillah. Itu di situ wajib muttasil tu kena jagalah panjang pandak dia, jangan duk gaduh kita baca. Ja'ahum qiraah kita hafaz ni boleh pilih di antara 4 harakat siapa ke 5 harakat. Ya tak siapa ni, ya kalau ni ya pergi ke mak lazim dah. Pergi siapa ke mak lazim. Adapun mak wajib duduk di antara 4 dan juga 5. Itu ya. Supaya kita baca dalam surah Idza Jaa itulah, Idza Jaa Nasrullah. Itu dia. Zaifah kata suwi hak yang 2, nombor 2. Suwi. Hak yang nombor 2. Dia pikat ni duk bunyi. Macam kuning nombor 2 tu. Tu. Masih di sini walamma ja'ahum kitabum min indillah. Kitabum tu itu orang maklunah dah. Orang mengaji hukum 5 tahu lah tu. Katanya dan tak kala datang akan mereka itu, orang Yahudi lah ni. Dan tak kala datang akan mereka itu datang oleh kitab. Apa dikehendaki kitab? Kitab itu Quran. Tu tafsir kitabun murad dengan kata kitab dalam 8 ayat tu kena kepada Quran, yakni Quran yang diturun di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab min indillah, daripada Allah Ta'ala. Kitab tu daripada Allah juga, bukan daripada manusia. Bila kada datang oleh kitab, yakni Quran daripada Allah, datang Quran kitab ni
musaddiqul lima ma'ahum, tu sebagai sifat pada kita kitabun, orang mengaji kaedah. Kitab tu musaddiqul lima ma'ahum, yang membenar bagi, yang membenar, yang membenar bagi kitab Taurat. Tu ya tafsir murad dah. Lima dikanak kimal di situ apa dia? Iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturun di atas Nabi Musa. Diturun di atas Nabi Musa alaihi salam ke, kitab bagi orang Yahudi. Taurat tu. Jadi Quran bila kalau datang Quran untuk apa? Nak membenarkan kitab Taurat. Tu musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan, yang membenar bagi kitab, yakni akan kitab. Kalau kita nak turut terjemah betul-betul, ya kena kata gini, yang membenar akan barang yang ada serta mereka itu. Kena kata itu. Di kanak kimat tu baru tu bayan daripada Taurat. Daripada Taurat, kitab Taurat tu. Ni dak dia pakai tafsir selalu dah. Di kanak kata ma, dia kata yang membenar bagi, yakni akan kitab Taurat. Kitab Taurat ni yang ada serta mereka itu orang Yahudi. Kerana semua apa nama tu dalam kitab Taurat ada belaka cukup lekat duk royak di sana. Mana kalau datang Quran untuk nak membenar, untuk nak mentasdiqkan kitab Taurat tu, datang mari. Wa kanu min qablu, ni Tuhan royak cerita mereka itu. Tidak, kita tak tahu kalau Tuhan tak cerita gak. Nak kata perangai dia ni. Wa kanu min qablu, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan adalah mereka itu orang Yahudi itulah, dan adalah mereka itu mereka itu min qablu, daripada dahulu. Itu turut terjemah satu ke satu tu. Min tu daripada, qablu tu dahulu. Tapi kita tak sedap kecek itu, kita kecek paling. Min qablu, dahulu daripada. Dah itu. Tak kecek itu. Tak kecek apa ni, min qablu, daripada dahulu. Kalau nak turut terjemah betul-betul gitu supaya dia ni proses kita terjemah ni daripada dahulu. Dahulu gapo? Min qablu. Min qablu yakni qabla maji, qabla majiihi. Sahabat tu tafsir daripada dahulu, yakni dahulu daripada kedatangannya. Dahulu daripada kedatangannya. Kedatangan Quran tu, sebelum daripada datang Quran, sebelum daripada datang Nabi kita Muhammad. Sebelum daripada datang Nabi kita Muhammad tu, dulu Tuhan Raya kata, dan adalah mereka itu Yahudi daripada dahulu kedatangannya kedatangan Nabi kita Muhammad, minta kemenangan perang dengan kemuliaan Nabi Muhammad atas segala orang-orang kafir. Kau ana cerita weh. Jadi belum daripada datang Nabi kita Muhammad, belum datang Quran ni, dia tahu habis-habis sangat tahu. Dia kata Nabi akhir zaman akan timbul. Cedengnya dia nak berimeh, duk cedek-cedek, duk nati-nati tapi adalah setengah-setengah mereka itu berimeh sungguh. Bagaimana Abdullah bin Salam tu, dia berimeh terima hingga siapa pergi tunggu Nabi untuk nak berimeh. Tapi kebanyakan mereka itu duk tunggu-tunggu manakala timbul Nabi kita sengati daripada keturunan orang Arab, bukan daripada baka buat dia, hanya bakit baka. Hak tu dia tak terima tu. Takut jatuh jihad dia. Tengok perangai dia. Sedekat Tuhan kata di sini dulu, kalau dia bertepur, dia perai bergapo tu, dia ambil tawassul dengan Nabi kita Muhammad. Minta dengan tawassul sebagai wasilah
Ini cerita ni kata ni, wa kanu min qablu yastaftihu 'ala alladhina kafaru, dan adalah mereka itu dahulu daripada kedatangan Nabi kita Muhammad, minta kemenangan perang dengan kemuliaan Nabi Muhammad atas segala orang-orang kafir. Nak minta bertolong maknanya tawassul dengan Nabi kita supaya Allah Ta'ala nak wipu benar perang. Ya, kerana ada satu ketika berlaku Yahudi Khaybar. Yahudi ada di tanah Arab. Di Hijazin ada Yahudi Khaybar, dan juga ada puak anak cucu Ghatafan. Anak cucu keturunan daripada Adnan, sama baka dengan baka Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama daripada anak cucu Nabi Ismail. Turun mari. Agak nenek Ibrahim, nenek sama, duk balah kawan adik-beradik mudah kata ni. Jadi satu puak Ghatafan. Nah, Ghatafan yang ada di Hijaz juga, di negeri orang Arab juga, anak cucu dia tu puak tu. Berlaku pertempuran dengan puak Yahudi yang ada di Khaybar. Satu nama tempat yang ada di negeri Arab, di Hijaz, bumi Arab. Khaybar, perang Khaybar. Nah, jadi manakala orang Yahudi dia bertempur, dia bila kata dia berjumpa dengan puak kabilah Ghatafan ni, selalu dia berdoa. Dia berdoa kata, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uth akhir zaman. Dia kata, ya Allah, tolonglah kami ya Allah dengan keberkatan Nabi ya akhir zaman, Nabi yang dibangkit akhir zaman. Tu doa dengan tawassul. Yang siapa gitu lah. Tu yang cerita. Nak royak kata ambil juga. Tapi bila kata timurnya Nabi kita Muhammad tak serupa dengan dia duk seka. Tak serupa dengan dia duk seka tu, tak beriman. Itulah ayat lagi akan datang tu. Tu kafaru bihi. Itulah dia. Wa kanu min qablu, dan adalah mereka itu min qablu daripada dahulu kedatangannya, minta kemenangan, minta doa lah, minta doa nak benar perang bertepuk dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala orang-orang kafir. Dia minta. Kita boleh doa dengan tawassul. Tak ada apa, tak ada minta di dia, minta ke Allah, tapi sebagai wasilah oleh kerana dia ni orang rapat dengan Allah Ta'ala. Rapat dengan Tuhan. Kita tawassul dengan dia. Seolah kita kiring. Apa kita duk panggil kiring ya. Dengan kita tak padan nak jumpa dengan orang besar. Bukan dia tak kenal kita, ada kita duk kenal dia. Lepas tu gak cari lawe siapa dia tak kenal dengan dia. Dia tak kenal orang besar. Kita kenal orang tu orang besar weh. Hari masuk ke dia, tolong royak siapa wi. Itu cara tawassul tu. Harap-harap kata terima orang besar, terima rayuan hak kita tu. Duk minta rayuan itu ini tu panggil tawassul sebagai wasilah. Kita pun ada dengan Allah Taala. Oleh kerana kita ni jauh sangat dengan Allah. Jauh. Ada orang yang rapat lagi daripada aulia dia, daripada nabi-nabi dia. Kita minta tawassul sebagai wasilah tangga. Ya Allah, dengan keberkatan, dengan kemegahan dia tu, boleh. Jangan minta ke dia tu lah. Dengan kemegahan sebagai wasilah, orang panggil orang mengaji gak boleh tawassul lah tu. Al-ba'ul tawassul. Apa kita dak minta Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Dia minta kepada ahli kubur. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alla tu'adzib hadzal mayyit. Kita diminta tu. Allahumma ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad, dengan hak sebenar Nabi Muhammad dan juga dengan hak sebenar keluarga Nabi Muhammad ni, alla tu'adzib hadzal mayyit. Aku minta ya Allah bahawa engkau jangan seksa ini mayat. Tu kita duk minta. Lepas-lepas baca talqin kata dah. Tu orang panggil minta dengan jalan tawassul. Boleh. Dan juga kita boleh tawassul dengan amalan kita. Tengok berlaku cerita apa nama ni orang panggil ahli gua. Ada berlaku orang zaman belum daripada Nabi kita lagi sallallahu alaihi wasallam. Dia tubik berjalan pergi pada satu ketika tiga orang daripada mereka tiba-tiba pergi tak ada siapa ke tempat tu nak berhenti masuk, paksa kena masuk dalam gua.
Hak kata pitu gua jatuh dah. Batu mari jatuh katuk pitu gua tak boleh nak tubik. Kalau kira ada agak mati dah lah. Orang 3 orang batu besar pak katuk dalam pitu gua apa nak tolak lagu mana? Tu dia. Tu tak ada arah dah. Soalan kata tak ada nak bergantung dah dengan lain, bergantung dengan Allah Taala. Batu nak buat lagu mana tu kata mereka ginilah, kita cari amalan kita hak kita buat tu semata-mata kerana Allah semati. Ya ada walaupun terbulah-bulah kita ni hak kita bulak sungguh. Tak ada kira amalan apa tu. Hak kita bulak semati dengan Allah Taala. Tu lalu dia minta tu. Minta dengan tawassul dengan amalan tu sabit pada hadis. Sabit pada hadis tu. Tawassul dengan amalan kita. Ya Allah, kalau aku buat muka tu semata-mata kerana ikhlas kerana-Mu ya Allah, Mu tolongkanlah kerjaan aku ni ya Allah. Boleh kita tawassul dengan kita, dengan amalan kita sendiri. Tu kata hangga siapa tu buka pintu tu, 3 orang tu minta. Mula-mula minta buka sikit tak teluh lagi tu baik. Minta pula orang yang kedua tak teluh lagi. Minta orang yang 3 baru teluh menyelik tubuh tu baik. Tu panggil minta dengan tawassul. Tengok orang Yahudi ni tawassul dengan Nabi kita Muhammad ni. Nama dah ambil di sini kata tengok ni duk tawassul tu amalan Yahudi tak situ pula. Apa yang saya tak mau tawassul tu? Tu dia. Padahal kita tak ada duk minta ke makhluk. Duk minta ke Allah Taala. Tapi oleh kerana mereka ini orang rapat dengan Allah Taala, kita ambil tupai tuah. Tupai tuah yang kita ni tupai tuah demo panggil. Itulah dia. Dia berdoa gitu. Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi akhir zaman. Ya Allah, Mu tolongkanlah akan kami di atas mereka itu yakni seteru tu dengan kemuliaan Nabi yang dibangkit pada akhir zaman, iaitu Nabi kita itulah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ayat kata dulu. Tu Tuhan cerita mereka itu. Kemudian falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka tak kala datang akan mereka itu. Maka tak kala datang akan mereka itu, datang oleh barang yang dikenal mereka itu daripada yang hak. Yang hak yakni yang sebenar. Datang sungguh timur sungguh adalah Mungkin duk royak dah dalam ma'ahum kitab Taurat duk royak cukup sebagaimana lepas dah duk royak rupa cakta Nabi kita sekian balah mana rupa tubuh, balah mana rambut, lagu mana mata, lagu mana sudah dah. Royak belaka dia kena sangat. Lebih-lebih lagi apa nama tu puak-puak ru'asa ketua-ketua mereka itu ulama-ulama mereka itu dia tahu sangat. Duk ubah kitab Taurat puak dia. Puak ketua-ketua, puak orang awal ni tak tahu apa. Tak tahu apa puak dia. Ketua-ketua duk ubah kitab dia tahu sangat. Mata Nabi tercelak, royak kata mata Nabi biru. Tengok weh. Duk ubah. Mana kalau datang mari sungati bagi hak dia kena. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka tak kala datang akan mereka itu oleh barang yang dikenal mereka itu Yahudi. Apa dia ma'arafu, bayan pada daripada yang hak. Nak ni daripada yang sebenar. Apa murad pula dah yang hak yang sebenar, iaitu nak tafsir yang hak, yang iaitu bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Tu datang hak sebenar tu, bangkit Nabi kita di akhir zaman ni. Tak kalau datang bagi hak dia kena kafaru bihi, tu ayat. Nascaya kubur mereka itu orang Yahudi. Tak terima. Nasara lah, Yahudi Nasara, ya orang tula ya. Kafaru, kubur, tak terima, tak beriman. Orang Yahudi. Mereka itu dengan ma'arafu tadi. Dengan Nabi itu.
Gano boleh kata dia tak terima. Boleh kata kufur. Tadi tu. Kerana hasad. Apa hasad? Kita panggil dengki tu. Dan dia sifat berdengki saja ni. Oh, dia punah habis dah. No, ya. Ni lah ada hadis Nabi kita kata dabbah. Telah jerakit oleh penyakit umat dulu sampai sekarang. Apa dia? Setengah daripadanya dengki. Dabba ilaikum. Nabi kata ada sabit dalam satu hadis. Jerakit, melarat kepada kamu tu penyakit-penyakit orang dulu, iaitu setengah daripadanya hasad dengki. Ni orang panggil, kalau kita panggil bahasa Sia panggil makring. Makring kita tak nampak dengan mata. Duk makan apa? Bukan makan anggota kita, duk makan amalan kita. Tengok ke satu hadis Nabi SAW, dia sebut kata al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Dengki itu mamuh makan akan segala kebajikan. Yang kita duk buat amalan kebajikan bertahun-tahun duk buat, duk hipung mari untuk kita nak ambil balasan. Nah, duk hipung amalan kebaikan, semayalah, puasalah, sedekahlah, baca Quran, zikir dan sebagainya tu, tiba-tibanya mari sifat dengki dalam hati we. Nabi katanya yakulul hasanati, memakanlah ia dengki itu akan segala kebajikan kita. Takutnya tak nampak nabinya banding kama takulun narul hatabah, sebagaimana kita tengok api makan kayu api. Lagu mana cuba kita gambar? Api makan kayu api. Kita ambil kayu besar perut gajah, mau hidup bakar. Akhir-akhir hak besar perut gajah tu jadi habis habis. Amalan kita lagu tu. Sebab tu kena jaga. Sebab tu tak ada dah kita nak pagar kita, melainkan kita kena pagar dengan ilmu yang kita duk mengaji belajar, kita tahu reti satu persatu tu. Ya kadang-kadang mengaji satu perkara, nak wa amma tu satu perkara pula. Kadang-kadang wa amma tu lebih payah daripada hak kita tahu tu pula. Ni mereka ini dengki ni, hasad. Tak boleh nak terima, kafaru bih. Tak boleh nak terima. Lagi pula dan takut hilang kebesaran mereka itu. Duk bimbang takut hilang kebesaran dia. Mereka ni dia pegang sungguh. Orang panggil pegang dengan bakul. Jak gitu sengerti. Bagaimana lepas dah bakal dia hak banyak nabi. Daripada Nabi Musa hari itu turun-turun mari, banyak mana ayat telah lepas mari dah lah. Walaqad apa ni? Ayat telah lepas mari tu, walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Tengok rupa jamak tu. Dan kami latih kemudian daripada Musa tu, latih dengan beberapa rasul. Latih daripada beberapa rasul. Gamalah berapa orang? Beribu orang turun-turun mari. Turun-turun mari. Siapa sama tara nak timurkan Nabi kita Muhammad, sama tara nak timurkan Nabi Isa tu berapa orang nabi-nabi. Sebagaimana kita lepas dah tu. Tengok, ya dengki kerana hasad dan juga takut hilang kebesaran dia tu. Takut hilang kebesaran apa panggil riasah bagi mereka itu. Nanti dia tak terima tu. Orang nampak terima, ni tak Muhammad Nabi akhir zaman. Dia tahu sangat. Tengok ketika apa nama ni tahun yang akhir bagi Aminah. Dia bawa Nabi kita ketika kata setengah umur Nabi kita 5 tahun, kata setengah 6 tahun. Atas khilaf dah tu, banyak lagi kawan-kawan lagi tu bawa lah setelah tak ada dah pak dia tu masa duk mengandung, bawa Aminah akan Nabi kita SAW serta dengan khadir dia Aiman tu, Ummul Aiman tu pergi kepada Madinah. Untuk nak berkenal kawan mak saudara dia tu hak Nabi duk di Madinah. Bos apa tak ada lama orang Yahudi dia kenal sangat, duk bisik. Duk tengok ke Nabi kita, paling tengok lek belakang Nabi, duk bisik buat dia kata, dia ni dah budak ni dah nak jadi Nabi. Duk bunyi bisik. Dia kenal sangat. Aminah tu. Lepas tu dengar ke Aiman duk bunyi kecek lagu tu, wasa bimbang sorak lah dengan Aminah. Kita bangat klik bangat.
gaduh-gaduh sikit cepat-cepat kita buat kelik bimbang takut dia mau perai. Pesi perai orang. Mungkin dia mau tak kata budak ni, kalau saya kata budak keramat. Nah, budak keramat tak boleh taruh ni. Tu dia. Tak boleh taruh ni. Anda mau tahu dah muka tanda siap dah ada dalam kitab Taurat ke. Budak ni dah nak jadi akhir zaman ni, dia akan dibakit ni. Aimannya dengar bunyi dari telinga dia tu, nyom sorak dengan dengan Aminah ibu Nabi kita nak buat kelik. Buat kelik lah weh. Tapi itulah orang panggil naksir hidup dah Nabi kita. Kelik siapa tengah jalan tak ada siapa di Mekah, siapa di satu kata setengah di Abu Wak tu mati Aminah di situ. Tinggal seorang tubuh. Sekali dengan Ummul Aiman tak dibuat balik lagi. Ni nak ayat katanya. Ya tahu sangat orang Yahudi. Kata Nabi Muhammad Nabi akhir zaman dengan nama dengan apa siapnya rakyat cukup dah. Cuma duk tunggu masa nak timbul, tiba-tibanya timbul sengati tak berimeh. Kerana deki dosa, lagi pula kerana takut hilang kebesaran dia tu. Puak dia tu besar-besar saja, debek-debek kita tengok orang Yahudi Hebat ya. Tu dia. Duk megah duk maku dunia puak dia lah ni. Ni tu duk maku dunia nah. Yahudi Nasara. Yahudi Nasara. Itulah. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah Ta'ala itu, atas segala orang kafir. Segala orang kafir ni Tuhan laknat sendiri. Laknat Allah atas segala orang kafir. Orang yang tak beriman Tuhan laknat. Kita nak melaknat di orang ni jangan weh. Malaikat kita laknat secara umum tak apa. Kalau kita supah laknat bahasa kita kapur panggil supah dah. Kita panggil supah. Kita nak kata Tuhan laknatmu ni. Tu haram kita kata itu. Ya kadang-kadang mari nak murih tubik kata pindah dalam mulut kita. Tubik tak tahu apa dah itu kan. Jagalah weh. Lebih-lebih lagi kita duduk dalam keadaan puasa ni. Bukan kata keadaan puasa yang nak jaga lepas ada puasa tak apa, bukan. Nak ayat kata kalau puasa tu je lebih teruk. Tengok siapa mazhab Aisyah, kalau mulut kita tak patah daripada mengupak daripada mulut huduh ni batal puasa mazhab dia. Tengok tu. Tapi mazhab kita Syafi'i ni tak batal puasa, batal pahala. Jaga sikit tu. Ni kadang-kadang nyolak nak murih Tuhan laknatmu ni. Haram tu. Malaikat kita laknat secara umum tak apa. Tuhan laknat orang tak semaya. Tak apa, dia tak tahu apa dia. Tuhan laknat orang tak puasa. Tak apa lagi tu. Bahkan orang kafir sendiri kita nak laknat tak boleh. Tak dah kata dia kafir, mu ni Tuhan laknat. Tak boleh kata itu. Tak cara umum tak apa. Tuhan laknat orang kafir. Tak apa. Apa ingatlah dah. Ni Tuhan laknat sendiri weh. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah. Apa laknat? Laknat ni jauh daripada rahmah. Gapo dia pula jauh daripada rahmah? Kita reti dulu rahmah tu apa dia? Rahmah ni kalau bahasa kita baik kesia belah. Mana kalau orang laknat kesia belah, kita nak kesia belah tu ya hasil daripada kita saya. Sebab tu kalau kita tak ada kesia belah, kita tak ada berasa saya orang tu. Artinya kita duk laknat kepada satu orang, kita duk minta wi Tuhan murih dia. Minta wi Tuhan jauh pada rahmat Allah Taala. Apa tu tak boleh tu? Sedangkan kita nak kepada rahmat Allah. Itu nak kepada rahmat dia. Ni Tuhan supah diri laknat di atas segala orang kafir. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Di sini mak jaik. Kadang-kadang terlalu kebanyakan kita duk bawa qiraah lain dah. Kita ambil 2 harakat ya. Orang kita duk baca, kalau kita nak mengikut qiraah kita hafaz ya kena 4 harakat ataupun 5. Apa kita duk baca dalam kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Atau kita tengok qiraah lain tu. Kerana qiraah kita dia kena 4 harakat, mak jaih 4 ataupun 5.
La a'budu ma ta'budun. Nabi cukup 4 ataupun 5 supaya ngak mak wajib tu. Tapi qiraah lain tu dia bagi 2 4 ni. Boleh kita. Baik. Bi samastarau bihi anfusahum. Sejahat-jahat barang yang membeli mereka itu orang Yahudi. Sejahat-jahat barang yang membeli mereka itu orang Yahudi, dengannya akan diri mereka itu. Apa membeli mereka itu dengannya akan diri mereka itu? Tukar ambil dunia dengan beri diri masuk neraka. Tu gitu. Rela diri dia masuk neraka, rela nak ambil dunia. Apa dunia tadi? Ketinggian, kebesaran yang ada pada diri dia, rela tak mau terima Nabi akhir zaman ni, belalah. Duk pegang teraju. Orang tua kita panggil duk pegang teraju. Nak mengaku ke dia takut jatuh jihad. Duk pegang pangkat itu tu. Bahkan kita orang dulu. Lah. Kita orang dulu demo orang ke dia. Kita orang tua demo budak. Macam mana? Itu dah. Ni perangai mereka ni. Rela tukar. Dia kata tukar ambil dunia hasad ni. Riasah kebesaran dia tu. Nak beriman takut jatuh jihad. Nak mengaku takut jatuh jihad. Tu keras cara dia. Rela tukar ambil hang tu, beri diri dia masuk neraka Allah wal a'yadzu billah. Tu sejahat-jahat bagi hak dia duk tukar tu hak tulah. Ay yakfuru bima anzalallah. Bahawa kufur mereka itu Yahudi dengan barang yang telah turun oleh Allah daripada Quran. Kufur dengan barang hak Tuhan menurun daripada Quran tu. Dengan barang yang telah turun oleh Allah. Itu terjemah ayat. Dengan barang yang telah turun, yang telah menurun. Anzala yunzilu, inzal. Jadi mutaaddi. Telah turun, yakni telah menurun oleh Allah. Lepas tu aib bagi ma tu ya buat ya hazah. Kalau kita nak takdir bima anzalallahu ay bima anzalahu Allah. Gitulah. Dengan barang yang telah turun, yakni telah menurun oleh Allah, yakni akan barang tu. Apa barang? Barang yang telah menurun oleh Allah tu bayan pada kata barang daripada Quran. Dia kufur juga dengan Quran. Tak percaya dengan Quran. Sedangkan Quran Tuhan kata tadi musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan barang yang ada di sisi mereka itu, iaitu kitab Taurat tu. Turun Quran untuk nak benar tu. Itulah dia. Nya kufur juga weh. Itulah. Nya tak beriman turun Quran mari nak pakai cara dia. Tapi dia ubah kitab Taurat hak adalah ni ada, tapi bukan hak asal adalah ubah banyak. Mereka ini orang panggil ahlul kitab. Bila sebut kata ahlul kitab, Yahudi dan juga An-Nasara. Sebut kata ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasara. Orang Nasara, orang tolong Nabi Isa, bahasa dia panggil Kristian, sasana Kris. Itu dia. Orang Yahudi, orang panggil Yiu, kita dok panggil Israel tu. Baik. Baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Gano apanya boleh dia kufur, dia tak beriman dengan Qurannya. Oleh kerana dia tak beriman dengan Quran karenanya. Barian, dia terjemah kerana hasad. Itu bara. Barian kerana hasad, kerana dengki. Dengki bahawa diturun oleh Allah, yakni bahawa menurun oleh Allah. Ya dengki bahawa menurun oleh Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, daripada kurnia Allah
Apa kurnianya Allah? Jadi rasul. Itu tafsir. Kurnianya Allah, kurnia jadi rasul dan wahyu tu. Itu orang panggil takdir. Kalau nak ikut semua tiga, takdir maf'ul bagi anzala. Nazzala. Dia boleh dua lurah. Qiraat kita ayyunazzila dah. Ada setengah qiraat ayyunzila. Dia gitu. Qiraat kita yunazzila. Yunazzilallahu min fadlih, daripada kurnianya jadi rasul dan wahyu itu atas mereka itu Yahudi yang dikehendaki daripada segala hamba-Nya, hamba Allah. Ya tak setuju. Ya tak setuju. Dengki daripada Allah turunkan wahyu di atas mereka yang dikehendaki, iaitu di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'u bi ghadab, maka kembali mereka itu orang Yahudi dengan murka daripada Allah. Kembali daripada murka, apa ni, dengan murka daripada Allah, ala ghadabin, atas murka. Atas murka makna kelik kepada murka, kemarahan, gi pada kemarahan pula. Ala ghadab, dua kali kena marah. Nah. Kenapa? Kerana mereka ini dia berimeh dengan Nabi Musa. Lepas daripada berimeh tu, lepas pada tu dia kufur dengan Nabi Musa. Lepas tu tak pakai kitab Taurat. Tengok ada ubah ke apa tu. Bila timur Nabi Isa pula dah, dia berimeh dengan Nabi Isa. Nah, lepas tu lepas pada berimeh, dia kufur dengan Nabi Isa. Kufur dengan Nabi Isa pula. Manakala tak kalau datang Nabi kita Muhammad, dia kufur selalu dah, tak berimeh. Ya, cuba tengok. Dia kufur dengan Nabi Muhammad, lepas tu bertambah ke kekufuran dia tu. Allah. Nah, Nabi Isa dia berimeh juga. Setengah-setengah lah. Ada tengah orang Yahudi tu dia nak bunuh. Nah, tengah Yahudi tu dia rela tolong Nabi Isa, sebab tu panggil Nasara. Panggil Nasara oleh kerana kitab Taurat ni, kitab Injil ni, untuk nak kitab Taurat tu jugalah. Begitu juga kitab Zabur ke apa tu. Tu hak Nabi Daud dulu pada kita Injil lagi. Nah, jadi orang Yahudi manakala Nabi Musa dia berimeh. Lepas daripada berimeh dia kufur. Lepas tu dia tak pakai. Dia sia-sia saja. Orang panggil tadiyek kitab Taurat. Tak pakai. Tiba datang mari Nabi Isa, dia berimeh dengan Isa. Lepas daripada berimeh dia kufur. Lepas tu manakala datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia tak berimeh selalu dah. Kita tadi bakar lain-lain. Ingat siapa hak dulu kita lepas dah dia katakan, sekiranya kalau Muhammad tu nabi sungati, kalau Muhammad tu jadi rasul nabi sungati, Muhammad kena bakar buat dia. Dia orang pegang dengan bakar tak boleh juga dah. Pegang dengan bakar ni, dalam satu bakar satu perkara kita kena turut cara. Nasab keturunan kita ni setengah daripada perkara orang panggil bergapo kulliyah yang aneh. Wajib kita kena jaga setengah daripadanya nasab bakar kita tu, jangan sesat barat lah. Kalau orang Arab yang ingat habis. Siapa ketuk dia hak sungati. Kita ni 3 lapis tak ingat dah. Apa nak ingat hak orang, hak kita tak ingat. Tapi kalau kita tak ingat hak Nabi berdosa lah. Ingat kedak keturunan Nabi, anak siapa dia, tak cik siapa dia. Kita kena kenal tu bakar Nabi tu. Siapa ke Adnan. Duk baca dalam Zangi wa ba'du fa aquluhu wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ingat akhir lagi. Siapa Adnan. Nak ingat tu, Nabi kenal nasab Nabi kita tu. Hak kita tak kenal tak apa lagi, tak kenal hak tu ke. Boleh sakit bahasa orang tua kata boleh sakit lah. Yang tak kenal hak tu. Tu bakar. Orang pegang dengan bakar tu pun keturunan tu gak. Boleh. Tak ada apa, tapi jangan begitu sangat siapa tak terima hak lain.
Tengok orang Yahudi ni. Duk suka kata Nabi kebakar buat dia saja. Bakar buat dia saja. Muka duk perhati hak apa nama ni orang jadi nabi-nabi daripada buat dia keturunan Nabi Yakub ya buat Bani Israel. Orang lain tak ada. Tiba-tiba mari timbul Muhammad bakar arrak. Tak boleh terima. Itulah dia. Tak boleh nak terima. Tengok bila kata timbul Nabi Muhammad, pakat tak terima selalu dah. Lepas tu bertambah kupu. Bukan duk cari jalan pisah nak bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil kafirina azabum muhin. Dan bagi segala orang kafir itu, segala orang kafir itu azabum muhin. Azab yakni seksa yang hina. Seksa yang hina bagi orang kafir ni. Tu janji Allah Ta'ala janji orang yang tidak beriman dengan dia ni kena azab bila di akhirat esok. Dalam neraka lah. Wala a'yadza billah. Nampak kena sekat tu lah dulu dari ayat tu. Masih lagi duk cerita puak-puak Bani Israel lagi. Dalam surah Baqarah ni banyak duk cerita hak dia, cerita-cerita dia lah. Cukuplah dulu. Kemudian kata dia, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Ni Allah Ta'ala tuju kepada khitab kepada apa nama puak Yahudi yang ada pada zaman Nabi. Apanya? Kerana mereka ini dia redha dengan kelakuan tok nenek dia dulu. Duk pakar bawa ke tok nenek dia dulu tu. Nah, orang panggil sambung. Duk sambung ambil. Duk redha. Bila kata redha dengan kupur kata. Ni duk tuju kepada puak orang Yahudi yang ada di zaman Nabi di Madinah tu. Di Madinah. Lagu mana cerita kita nanti tengok semula. Wallahu a'lam. Patut ada nak tanya apa ni? Tak ada deh. Tak ada. Kita nak sambung kitab yang kedua. Sambungnya lagi kitab Hidayatus Sibyan. Dalam masalah puasa dia duk berkecek perkara yang membatalkan puasa. Kita baca dah baru ni satu dah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita tu duduk di muka 33, duduk di pada bawah pada kata faslun tu baru yang keempat. Keduanya, situ dah kita bukti baru ni. Kedua daripada 9 perkara disebut di sini ni. Apa dulu? Kita tengok naik atas sikit pada kata faslun tu. Dia kata bermula yang membatal akan puasa itu 9 perkara. Benda-benda yang merusak puasa kita. Kalau kita kerja pada siang hari bulan Ramadan, punahlah puasa kita. Oleh itu kita kena jagalah dah. Ini yang kedua. Yang pertama tu sengaja kita duk masuk, kita duk bubuh benda ke dalam rungga. Duk masuk benda dunia ke dalam lubang yang bahasa terbuka. Maka lubang yang bahasa terbuka kita maklum ada 5 semua dak.
lubang hidung, lubang telinga, lubang tekak, lubang parak, lubang dubur. Kubul dan dubul. Itu dia. Tu masuk ke lubang tu sengaja kita duk pergi bubuh, batal lah. Nah. Adapun kalau masuk ke lubang lain daripada 5 lubang tu, kalau tak sampai ke rongga dalam tak apa. Cocok di bahu, cocok di punggung, ada sebagainya tak apa, tak batal puasa. Malaikat ada juga tengah kata cocok air garam. Air garam tu ada kata batal. Padahal cocok tak sampai dalam rongga kali, cumanya air garam orang panggil masuk air tu dia jadi gagah. Kalau tak makan pun tak apa masuk air garam. Seminggu 2 minggu boleh duduk. Tu kata batal tu. Sebab cocok air garam. Ada pun cocok biasa tak apa. Cocok biasa, cocok punggung, cocok tambah gerai tak apa. Cocok di bahu. Tu. Malaikat cocok di perut. Cocok di perut, masuk pas ke dalam perut tu. Ataupun cocok di kepala. Masuk pas dalam otak, batal, masuk dalam rongga. Ataupun cocok rapat tulang. Cocok ngajar rapat ke tulang, batal. Tu. Tengok yang kedua daripada perkara yang membatal daripada 9 perkara yang merosakkan puasa ni, iaitu muntah. Baca muntah. Nama dibaca baca mentah. Gapo pula mentah? Muntah macam itu. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sengelai kiwak muntah weh. Lagu mana? Duk sengelai, duk hola tangan dalam batas tekak kita tepuh anak lidah. Muntah lalu, batal puasa. Kali kita reti di sini, kalau semata-mata kita mutah dengan tidak sengaja. Ada juga pasal orang naik kereta tak boleh pening tak? Naik kereta mai peningnya mutah ataupun hanya musing kepala, mutah tu baik. Batal ke tak puasa? Tak apa, tu kita tak ada sengaja. Tak sengaja. Hak kata mutah dengan sengaja. Tu kadang-kadang terjadi tu kita beruh gigi. Beruh gigi tu kan. Kadang-kadang kita jolok we tepuh anak lidah. Wet saja tak apa, takut wet dalam perut tu. Tu batal. Sebab kita sengaja. Sengaja kita duk buat we mutah. Nya tu baik. Tu dia. Adapun semata kita pening, musing, hanya mari mutah, tak ada apa, tak ada sengaja. Lagi pula syarat kata nak batal mutah ni, lagi diketahui akan haram sengaja mutah. Kalau kita buat sengaja wi mutah tu haram. Dalam bulan puasa kita sengaja nak buat wi mutah, haram. Dosalah. Dan dengan ikhtiarnya, dengan ikhtiar apa ikhtiar? Ikhtiarnya seorang puasa, yakni dengan pilihan dia, bukan dengan paksa dak. Kalau orang paksa tak apa, terkerasi, tergagahi panggil. Hingga siapa dia memarici kita, mu kena buat mutah. Kalau mutah aku nak godai mu. Siap. Tak tahu mana mu nak buat mutah. Boleh jadi apa nama yang nak benda kita dalam perut kita leh barang hak dia. Kita buat salah lah. Itu kan. Barang dia duduk dalam perut kita silap kita telai kan aja tahu. Mula mutah tak mutah aku godai lah. Kita pun jolok tangan salah tekak. Uatnya tu baik semati. Batal ke tak weh? Tak batal. Sebab apa? Bukan ikhtiar. Orang panggil ikrah. Kita tu nama mukrahan yang dikerasi. Ni nak ayat kata agamu. Bila kata dipaksa tak apa weh. Tak boleh sengaja. Supaya tu juga mutah dakwa. Supaya dakwa tu baik angin tak apa. Kalau dakwa tu baik bagi tak ambuh. Baru lepas makan sahur dah. Lepas makan sahur tu buat tak apa tu baik angin. Hanya tubik sekali air masing-masing. Tubik hak tu sengaja kita sedakwah ni tu batal puasa.
Sedara je tu. Kalau semata-mata dakwa tak apa. Makan sahau nyotek air kola 45 jebuk dia. Bodoh semaya subuh duk tak sengaja weh. Tak sengajanya tubik mati. Tak apa kerana tak sengaja. Tanya dulu mutah batal puasa tu sengaja ke tidak? Kalau sengaja batal. Kalau tak sengaja tak apa. Katakanlah dia mutah saat ni tu. Walaupun dengan sengaja kita kata dah, nak kata batal tu. Dan jika yakin kita panggil cerak nyata. Dan jika yakin ia orang puasa, yakin apa? Cerak nyata akan tiada kembali suatu. Tiada kembali, kita panggil tidak masuk kelai. Tiada kembali suatu ke dalam rungga orang puasa sekalipun. Apa makna di sini? Yakni kita cerak bila kata kita duk mutah tu cerak, duk tubik mari tak masuk kelai lah. Bukan kata duk tubik masuk kelak kelak. Tubik kelak kelak apa ni masuk kelak. Tak. Cerak kita boleh tahu kata cerak yakin kata tubik pas keluar dah. Walaupun begitu batal juga puasa kalau kita mutah dengan sengaja. Ya kan weh. Dia takut kita suka kata sebab pun mutah ni ia batal puasa ni. Oleh kerana kita mutah, bagi hak kita mutah dia masuk kelak dia tekak, masuk pas ke dalam. Hak tu mutah, dak hak sebenar bukan gitu. Hak kata batal puasa bukan kerana masuk barang dalam rungga. Batal puasa kerana diri mutah tu sendiri. Tu ulama jawab. Diri mutah tu sendiri hak kata batal puasa. Walaupun kita nyata kata aku mutah ni, benda aku mutah tak ada masuk kelak dalam perut. Yakin kata gitu, batal juga. Sekalipun batal juga kerana diri mutah tu membatalkan puasa. Bukan diri masuk benda ke dalam rungga. Hak tu suku hak tu. Diri masuk benar dalam rungga. Jaga ada mutah tu. Kalau gitu kita pening kepala mari musim mutah. Naik kereta mutu mari pening mutah, tak ada apa. Mari sakit demam mutah, tak ada apa, tak batal puasa. Jangan itlak kata mutah tu batal puasa jangan. Cuma pekerjaan kita. Nak tahu kata kalaulah kita tak ada apa-apa saja nak buat mutah, haram dosa besar tu. Lagi pula batal puasa. Adapun kalau kita ada penyakit, pergi jumpa dengan bomo, jumpa dengan doktor. Doktor kata, bomo kata, dia kata, awak ni, demo ni berat ni. Kalau tak mutah tubik, mudarat bahaya ni. Kena mutah lalu. Umur tak gitu maka balik kita kena mutah tubik. Wajib kena mutah, bukan wajib kadang-kadang. Sebab apa? Kalau tak mutah, mudarat bahaya klik diri. Kena mutah tu baik. Maka pekerjaan mutah kita sengaja duk jolak tangan ke dalam tekak saat ni nak mutah tu baik tu, perbuatan lagu tu haram ke tak? Syarat kata tak apa, tak haram. Berdosa ke tak? Tak berdosa. Tapi puasa batal ke tak? Puasa batal. Cumanya tak haram. Puasa batal kena qada mula lepas daripada bulan puasa. Jadi kalau kita sengaja tak ada kih mana-mana, sengaja nak buat mutah, hak tu baru haram. Lagi pula batal puasa. Jaga. Tu yang kedua. Ketiganya yakni daripada 9 perkara yang membatal puasa, jima. Kita panggil setubuh. Jima setubuh dengan sengaja. Setubuh dengan sengaja, sengelai. Ada yang tak sengaja, tak tahu demo lah tu. Ya kait ni melawan kau duk kait. Kait takut-takut tak sengaja setubuh tak sengaja. Dia mari mengigar berkali. Boleh jadi deh. Tak apa, tak batal puasa tu. Hak kata batal puasa dengan sengaja. Lagi pula dengan ikhtiarnya. Pilihan sengelai dia betul. Pahamnya kalau orang paksa, tak ada apa lah, paksa. Tak batal juga puasa, ya cuba tengok. Kalau orang paksa tak batal. Lagi diketahui akan haramnya tahu kata haram. Ya tahu kata haram. Pahamnya kalau dia tak tahu kata haram, tak tahu lagi kau kata haram, boleh jadi kan apa? Kerana dia baru masuk Islam.
Nak puasa 3 hari, dia masuk Islam weh. Masuk Islam. Kelamin, dia baru menikah dapat. Pula dah buat masalah. Baru menikah belum puasa, lepas tu ke mana nak masuk Islam? Masuklah Islam. Nya puasa, hanya agama sehari. Dia tak tahu kata karet. Tak apa. Berdosa podak. Puasa potak batal. Kita tengok. Ni dia baru sekarang, dia tak apa. Yang maaf dia baru. Apa-apa dia baru, yang maaf. Tapi kalau dia lama tak boleh lah. Dia baru, yang maaf. Kerana ki baru. Tak apa. Al-Bin Qarib. Baru masuk Islam. Ya, jadi kata batal terus tu, iaitu dengan sengaja. Royah lagi kata batal, kata jimak ni. Dan jikalau jimak itu pada dubur sekalipun, pasti masuk pintu belakang, pintu depan tu ada daknya masuk pintu dapur. Tu semua tu haram belaka lah tu, walaupun tak puasa gak dosa lah ni. Kau Nabi Lut biasa masuk kat pintu belakang tu. Pintu depan ada, masuk pintu belakang. Tak boleh. Tu panggil liwat. Baik, kalau gitu masalah setubuh pada siang hari Ramadan, ia ada denda lagi. Bukan sekadar kata haram, berdosa, batal puasa, kena qada lagi. Ia ada lagi kena bayar denda. Orang panggil bayar kafarah, bayar kifarat. Kifarat jimak pada siang hari bulan Ramadan dengan secara turut-turut. Kalau kuasa, yang pertama kena merdeka hamba. Gundik. Bahasa siang panggil tak, sahaya tu. Allah ni tak ada sahaya gundik. Dia gundik martabat tarah dia supaya enggak menate dah. Boleh kita jual beli, boleh kita pakai. Tengok ada Nabi kita pakai gundik dia, siapa boleh anak. Mak Ibrahim tu gundik tu. Ya anak Nabi kita je boleh anak 7 orang, ya 2 mak ke. Boleh 9 orang dengan Khadijah. Lepas tu boleh seorang dengan Maria Kibtiyah. Maria bukan isteri, apa? Hamba. Tapi Nabi kita pakai. Siapa dapat anak nama Ibrahim, anak bosu dia tu, Maria Kibtiyah. Merdeka hamba, kena merdeka hamba. Tak ada dah, tak kuasa dah merdeka hamba. Kalau tak kuasa, kena puasa 2 bulan turut-turut. Tak boleh putus sehari pun, walaupun uzur. Kalau putus, kena bila 1 mula. Buat ubah sangat. Orang puasa berat sebulan, tambah. Denda sampai 2 bulan. Kita kata 2 bulan 60 hari. Ambil tak bulan sepenuh dah. 60 hari. Kita puasa sampai 58 hari. Ada 2 hari dah nak habis. Ataupun boleh 55 hari. Jatuh ke hari 56-nya demam. Tak boleh nak puasa weh. Nak mula semula. Bila 1 mula. Bila 1 semula. Walaupun uzur sekalipun. Ia kena berturut-turut. Itu kalau sehari. Gis tubuh berlaku sehari dalam bulan Ramadan, ikut berapa kali pun. Kalau 2 hari, berapa bulan? 120 hari. 2 hari. 4 bulan lah puasa turut-turut. Turut-turut 2 bulan. Lepas tu nak berhenti puasa pula. Tak apalah. 2 bulan turut-turut. Itulah di antaranya masalah. Itulah dia. Berkali berlaku sengati muka duk kaluk kaluk buah. Amahnya kaluk bila nak jumpa puasa tu sabar tu menikah banyak benar tu. Orang juru makan puluk tu ke Allah, kering kocak lah. Betul nak balah. Duk saya menikah kau tu. Apa budak muda-muda lah ni tak tahu mana. Itulah dia. Menikah nyebuk juga. Tak buk gana nak jumpa puluk pula. Kalau zaman dulu boleh sofa pula apa-apa boleh weh. Boleh kita kira. Kalau orang dulu. Tapi dok buk sabar ni tu. Ramadan ada orang tak buat. Bulan Ramadan Syawal tak buat juga. Boy, kapit 2 ketebah. Nyetel kat tu. Kapit 2 ketebah. Tebah raya puasa, tebah raya haji. Tak boleh kapit 2 ketebah. Dia takut kepek anak dia kan kapit 2 ketebah. Padahal dok kapit semua tiap-tiap minggu. Tu kan. Mak ni, mak dapat kapit semua tu kan. Kemarin mak dah mai dulu. Mak apa ni nak mak pula dak kapit nak hari. Tak kena menikah sampai sudah lah. Dia kapit 2 ketebah. Kok mana dia kapit 2 ketebah.
Tak ada nak kira lah habis hanya anak dah boleh puasa duk beli barang buka puasa. Pani pula dah nak cari duit belanja tak dah berkali. Pas mana nak makan raya pula dah, raya haji nak gerbel pula dah. Kalau usik-usik sikit, kapik dua ketebah. Takut sikit weh. Dah hipung lah duit itu. Nah, masuk Muharram pula dah, tak boleh buat pula. Nah, godong Muharram. Nanti sopa apa bulan 3-4 bulan. Tu ada orang tua kita dah. Tak ada apa nak buat pun. Tapi jangan begitu-gitu sangat nah. Tu Aisyah, Nabi kita menikah bulan Syawal tu. Pergi masuk minta Siti Aisyah, isteri hak muda sekali lagi pula budak. Pergi ambil Aisyah duk main berjual atas pasir. Ni tahu tak ke mana nikah Nabi kita. Nikah Nabi kita, tapi Nabi kita gantung 3 tahun 9 tahun baru Nabi kita bina rumah tangga bulan Syawal tu. Gembik bulan Syawal Nabi kita menikah. Baik, ni kalau pergi berlaku setubuh pada siang hari bulan Ramadan, kena bayar denda tadi. Kalau tak kuasa puasa 2 bulan berturut-turut tak kuasa tak cekak, kena wajib beri makan mengenyek kepada 60 orang susah, orang sesak. Tiap-tiap seorang beri secupak, maknanya 60 cupak lah. Hari ni sikit ni dah. Cari 60 orang, jangan wita seorang. Jangan hipung buat seorang, buat 60 cupak tu wita seorang tak boleh. Nak secupak seorang buat kita. Tu kafarah. Kita panggil bayar denda. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyahaja sengaja sengelain, mengeluarkan mani. Sengaja keluar mani weh. Ni lapa-lapa macam ni kalau kita kata agak tak comel kita nak sebut, tapi maqam taklim tak apa. Pada tempat mengaji sepas tubuh berjimak saat ni tu kan. Bukan tempat dia tak boleh lah. Lebih-lebih lagi kita duk puasa ni kan. Tapi tak apa, royak benda sebenar. Dibiak oleh syarak. Sengaja keluarkan mani, buat pasal mana? Sengaja keluar mani. Kalau tak sengaja tak apa, duk dia keluar. Tak apa, tidur mimpi keluar mani, tak apa, tak batal puasa. Hak batalnya sengaja. Pergi setuh isteri dia, pergi peluk bini dia, kita kata tak, pergi pegang. Dia tak boleh pegang apa? Keluar air mani, batal kerana keluar tu. Sebab tu syarat dia sekat dulu lagi dia kata begitu, makruh kita duk pergi peluk isteri kita. Dalam bulan puasa tu. Begitu juga balik bini kita makruh duk pergi peluk tu laki kita tu. Buat bergurau mai weh. Duk pergi kucuk, duk pergi peluk gapo tu. Nak jaga takut keluar mani. Keluar ngah tu batal. Batal. Itu dia. Jagalah. Yang kelima daripada 9 perkara tadi, kedatangan haid. Kedatangan haid, duk puasa molek-molek mari haid. Ini kita kena redalah bagi kita orang betina ni. Bukan kita nak dak. Orang panggil Allah Taala buat kita lagu tu kita orang betina. Itulah dia kedatangan haid. Duk dia datang haid. Batal puasa pada hari tu. Pada hari tu batal puasa. Kalau kita kira di segi hikmah ada. Molek juga hari ni. Soalnya boleh berehat. Kalau semaya berehat 8 hari. Pada ada kena duk qada pula dah tu. Tapi kita jangan ingat gitu rugi. Kalau ingat kata aku nak berehat rugi. Kita kena ingat kita orang betina hak mari darah ni, kita ingat kata ini kita junjung perintah. Sebab kalau kita mari darah mari haid ni haram di atas kita segala-gala. Baca Quran pun haram, semaya pun haram, puasa pun haram. Kerana kita tak puasa tak semaya, kerana Tuhan larang. Kalau kita kata kalau kita ni kita cuci, kita nak semaya ni tak ada darah. Tu boleh pahala lagu tu. Ulama tabiq dah. Kalau kita ingat lagu tu boleh pahala, walaupun kita tak semaya boleh pahala. Lain daripada tunggu-tunggu lambat weh nak bagi uzur pasal malah dah weh. Lain tu lambat bagi uzur ni pasal malah dah. Kalau kita kira hikmat tu,
Kerana Tuhan nak wi berehat muka kita banyak perkara ke. Tuhan wi kita anak lagi mengandung gapo duk cara. Ni dia piye tak semaya tu luas sikit masa. Dah itu kan. Atau kita tilik di segi hikmat. Tengok satu segi wasa susah. Kena ada belak darah tu. Tengok satu segi tu Allah comel hikmat ya Allah Taala ni. Kalau gitu orang perempuan bila kata dia puasa mari batal puasa dia. Keenamnya yang keenam nifas, mari nifas. Gapo nifas? Darah hak tubik lepas beranak tu nifas. Darah tubik lepas beranak. Hakuk mana tak batal lalu kan. Kadang-kadang yang nifas ni masa sakat nak panggil nifas dalam jarak 15 hari. Lepas pada beranak walaupun tak mari selalu, tak apalah. Kita kata orang ni beranak. Duk 10 hari baru mari nifas. Dah nifas agak. Lepas tu duk suka kata duk 10 hari tak ada mari daripada darah ni. Keras hari 2 hari tu kering darah. Sipai mandi kena semaya. Kerana beranak tak ada darah nifas. Nah itu kan. Nah kita kata orang betina tu hujung bulan baru beranak. Orang betina baru beranak sore. Sudah beranak kering kata tak ada darah. Duk perhati sehari 2 hari tak ada apa kali tak ada darah dah apa. Sipai mandi semaya lalu dah. Wajib semaya lah kena cuci. Tiba-tiba boduk tunggu sampai 10 hari mari darah. Cik tanda kata darah nifas. Sebab tak sampai lagi 15 hari. Kalau sampai 15 hari enggak tu mari darah tu darah haid. Susah juga satu perkara hal demo kita kena buat kira. Ada cara demo dah. Tu darah haid panggil. Maka mari nifas kita kata orang tu saat ni dia beranak. Haid tak hari lagi. Dia baru beranak ya. Muka tak tahu adat dia lain daripada adat dia. Dia biasa beranak dah. Dia ni golek kalau dia beranak tak mari lalu nifas. Duk 10 hari baru mari. Tak apa kita boleh tunggu. Kita boleh tunggu tu. Ni dak baru beranak mula-mula anak mula-mula. Mari 2 hari, sipai mandi boleh puasa. Beranak hari ni esok kan nak puasa. Kita kata duk tak ada apa lagi dah. Wajib puasa dah lah. Sebab nifas tak ada ni. Wajib puasa. Malah kekih kerana lain, kerana susah ke anak nak menyusu kalau puasa gini-gini tak gerak gini. Tu tak apa. Orang menyusu tu. Gitu pula. Jadi ayat kata kalau masuk tahap wajib puasa. Bawa puasa mari weh. Nipahnya mari batal puasa. Tu nak tasawuf masalah nak nampak rupa kata mari nipah ketika kita puasa. Takut tak nampak rupa kata apa nak puasa lagu mana kita beranak tubik darah mari puasa piye mano. Tu rupa masalah tak ni. Kita rupa masalah orang baru beranak. Lepas tu nipah tak mari selalu duk suka kata tak mari dah. Sipai mandi beranak, lepas tu puasa kalau boleh puasa. Yang mari nipah batal puasa. Itulah dia. Ketujuhnya, yang ketujuh wiladah. Apa wiladah? Diri beranak. Ya darah tak ada. Ya darah wiladah tak ada. Darah wiladah kalau kita nak kata darah wiladah, darah tubik sekali dengan anak tu darah wiladah. Ya darah wiladah sebenarnya tak ada. Ada darah nipah. Wiladah diri beranak. Diri keluar anak daripada perut kita tu. Orang panggil diri beranak batal juga kata dia. Maka membatal ia wiladah akan puasa. Batal puasa atas qaul yang asahnya, atas perkataan ulama yang lebih sahih, yang lebih betul, yang lebih sah. Jadi masalah beranak ni ulama duk khilaf. Kata setengahnya batal, itu kaum asah. Kata setengah tak apa, tak batal kalau beranak. Dia beranak keringnya, beranak tak tubik nipah. Tak batal. Supaya Siti Fatimah anak Nabi kita, orang buat amal dia supaya orang jatuh dah. Dia tak ada tak ada. Lepas tu nipah tak ada. Dia beranak kering. Sudah beranak mandi dulu dah. Boleh semaya, boleh puasa. Lepas tu amal dia supaya orang jatuh Fatimah ni. Kedelapannya, yang ke-8, kedatangannya orang yang puasa gila. Mari gila nya gila pada suku harinya. Hari orang yang puasa tadi. Apa murak pada suku hari?
Maknanya gila ya tak syarat penuh sehari. Sebentar tak boleh dah walaupun seminit. Batal dah puasa. Kita kata orang tu bertitih. Nah, titih gila. Masalah. Ya tak tukar lu. Tiba-tiba nak bagi gila. Walaupun sekejap kita kata 5 minit. Duk molek-molek dia puasa. Dia mari gila sebentar. Apa minit? 5 minit. Lepas ada 5 minit hingga molek-molek. Puasa lagu anak tadi. Batal puasa. Tak terpakai dah tu. Kena qada mula. Tapi hari itu kena berak, bukan kata boleh makan. Hak batal puasa kena berak. Atau pitam kita panggil pitai. Jadi gelap mata. Tak khabar. Tapi pitai syarat dia pada sekalian harinya. Hari yang puasa tadi. Orang pitai nak batal puasa kena penuh hari. Apa penuh hari? Kena sehari cak. Contoh katanya ya pitai ke mana? Ya niat puasa dah. Sebelum daripada nak masuk subuh, pitai. Tak khabar ingat. Tak khabar lagi. Bawa orang bam ngerik baru jaga. Baru khabar. Pitai. Puasa dia tak terbakar. Hari itu tak terbakar puasa dia. Walaupun dia niat dah. Dia niat dah semalam. Bangun makan sahur pun siap. Sipai nak pergi semaya subuh. Ya. Rebah. Pitai. Khabar-khabar orang bam ngerik nak buka puasa. Puasa saat ni walaupun dia niat dah jadi tak? Tak jadi. Kena qada waktu sehari. Ada pun kalau pitai tak sampai sehari, pitai sekerat hari. Lah. Ya pitai lepas makan sahur. Tapat hari Zuhur, orang bel Zuhur, khabar. Puasa dia jadi. Ataupun lepas sah baru khabar, belum nak masuk mengerik, dah 10 minit. Khabar. Puasa tu jadi. Walaupun sehari tu kita kata kira mudah-mudah tak ada berasa lapar dia tak sehari pergelak. Nya khabar belum daripada apa nama ni, daripada mengerik sebentar je, tak apa, terpakai puasa dia. Sebab ia tak sapas penuh hari. Ya masalah pitai kena penuh hari. Kalau mabuk sekejap tak apa dah. Hak boleh, hak tak apa langsung tidur. Walaupun penuh hari sekalipun tak apa weh. Takdir kata dia tidur. Tidur dah weh. Nya mengatuk lepas sahurnya tidur sungguh weh. Tak khabar ingat sungguh lah. Bukan buat tak khabar. Masuk subuh pun tak khabar. Zuhur pun tak sabar. Nya khabar-khabar. Arban mengerik bangun makan. Puasa dia jadi. Tak ada kena duk qada. Tu dia. Tu masalah tidur. Baik. Kesembilannya. Yang kesembilan. Murtad. Wal'iyadzabillah. Jatuh agama ni. Dia jatuh agama ke. Habis amalan dia tu. Puasa pula batal. Berlindung kita dengan Allah daripada murtad. Amin. Kita minta jauh dah. Habis. Nampaknya cukuplah di situ dulu. Mas'alatun. Tiada harus membuka puasa bagi umpama orang potong padi dan orang menggalau. Ya ada masalah suku ni. Orang mengeteh, orang bergalau. Ada setengah-setengah masalah boleh buka puasa. Tapi kena ngaji molek lah. Mun ambil sekat ni manggu tak apa tak hari. Duk tua tu. Aku bunyi baba kata orang mengeteh boleh buka puasa. Pakai waktu siap. Sandar baba tak ada apa dah. Padahal syarat dia ada lagi ni perkara ni. Boleh manggu tak apa tak hari. Dia bunyi tu duk jajah tu. Klik kau hilang. Aku dengar abang ngajar kata orang mengeteh tak kena puasa. Sudah kawan ni. Itu kan. Tengok lagu mana hak boleh buka puasa, boleh tak puasa setara mana. Payah juga nak boleh buka tu pun. Nanti kita sama semula. Tak fair dah. Cukuplah dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة وأحسن أخلاقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام وأغننا بفضلك عن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.